Ramadan bukan sekadar menahan lapar, tapi tentang amanah dan juga semangat kebersamaan. Sambil PDRM menjaga keselamatan untuk masyarakat di Malaysia, FGV hadir memberi sokongan buat wira jalan raya kita. Sebagai syarikat yang prihatin, FGV melalui inisiatif sosialnya, FGV Seikhlas Hati, komited untuk menyumbang dan berkongsi rezeki bersama komuniti-komuniti sekitar operasi syarikat seperti komuniti PDRM dan orang awam. Untuk program bersama FGV ni, saya mengucapkan terima kasih di atas sumbangan yang diberikan. Pagi ni masak bubur lambuk, petang kita ada program buka puasa dengan ada sumbangan kepada balu-balu, kepada anak yatim, kepada anak-anak orang upaya. Sumbangan tu daripada pihak FGV. Saya wakil dari pihak Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur mengucapkan ribuan terima kasih dan saya berharap program ni akan berterusan di tahun-tahun yang akan datang. Okey, peranan kami daripada FGV terhadap program pada hari ini adalah sebagai satu simbol tanda penghargaan kepada pihak PDRM, khususnya cawangan trafik yang bertugas tanpa mengira masa siang dan ataupun malam, hujan ataupun panas bagi memastikan keselamatan, ketenteraman awam dan kelancaran trafik, khususnya sepanjang musim perayaan yang kita akan sambut tidak lama lagi. Dalam program ini juga kita sebagai satu pengiktirafan kepada pihak PDRM, cawangan trafik yang kita anggap sebagai wira jalan raya yang sentiasa memberikan komitmen terhadap masyarakat di Malaysia pada hari inilah. Daripada kolaborasi ini, kita pihak FGV mengharapkan akan ada lagi kesinambungan program-program seperti ini pada masa hadapan sebagai satu simbol kerjasama sosial di antara pihak FGV dan juga PDRM, khususnya dalam konteks CSR. Collab dengan Abang Polis ini, saya rasa sangat seronok. Mereka ni sangat memberi komitmen pada kita pada hari ini dan saya harap aktiviti ini dapat diteruskanlah ke tahun hadapan. Ikhlas dari hati, usaha bersama untuk komuniti. Saji pilihan di hati. Kali ini, FGV bekerjasama dengan PDRM bersama-sama memasak dan mengagihkan makanan sempena pelancaran kempen Op Selamat menjelang musim perayaan Hari Raya Aidilfitri. Bubur lambuk yang dibuat daripada produk keluaran FGV seperti minyak saji, santan saji, beras wangi saji aroma dan gula perai kemudiannya diagihkan kepada orang ramai membawa sedikit kegembiraan kepada mereka yang menerimanya. Alhamdulillah, FGV Holdings Berhad selaku anak syarikat kumpulan Fialda baru saja menyempurnakan inisiatif tanggungjawab sosial korporat kami dan ini adalah merupakan inisiatif tanggungjawab sosial korporat kami di bawah jenama FGV Seikhlas Hati yang diadakan buat kali pertama untuk warga polis trafik di Kuala Lumpur sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kami kepada wira-wira yang tidak didendang, polis trafik yang banyak menjalankan tugas bagi memastikan kelancaran trafik di seluruh negara, khususnya dalam sambutan Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang. Ramadan dan Raya adalah tentang berkongsi dan mengeratkan hubungan. FGV turut menghulurkan sumbangan kepada golongan memerlukan dalam kalangan PDRM seperti balu, anak yatim dan OKU sempena menyambut Syawal. Para penerima menerima sumbangan wang tunai serta produk keperluan asas FGV seperti minyak masak, santan, beras wangi dan gula dengan harapan membawa kegembiraan kepada mereka yang menerimanya. Untuk hari ini kami telah memberikan sumbangan kepada lebih kurang 40 orang penerima ataupun keluarga dan kami harapkan agar inisiatif ini akan diteruskan untuk tahun-tahun yang akan datang bagi memastikan bahawa komitmen kami berterusan dalam memastikan kelancaran polis trafik, kelancaran trafik di Kuala Lumpur semasa musim perayaan dan juga bagi menjaga kebajikan polis trafik sendiri. Alhamdulillah, kita memang mengharapkan pihak-pihak korporat yang ada di dalam Kuala Lumpur lah, saya bercerita dalam Kuala Lumpur, yang sanggup turun padang, sanggup sponsor kami dan menghargai titik peluh pasukan polis terutamanya trafik Kuala Lumpur pada malam ini
dan diharap ianya akan berterusan selepas ini, insyaAllah.